Dengan sebelum ni diorang merancang untuk melantik lawyer untuk isu-isu kes defaulter. So memandangkan dekat sini apa yang aku study, collection bulanan dekat sini adalah 95% ke atas. So pengalaman aku sepanjang dalam bidang property ni, aku rasa this is the first time yang aku tengok collection dia sustain setiap bulan 95% ke atas. Maknanya achieve lah, dia punya collection tu cantik achieve. Dan paling tinggi pun setakat ni dia punya defaulter tu dalam 5,000, 4,000, 3,000 ke atas lah. So aku advise kat MC, benda ni tak perlulah kita lantik lawyer. So kita just follow prosedur macam biasa, kita lalui tribunal, ikut prosedur macam biasa. So cost pun tak tinggi pada kita. And then kepada apa tu, tak ada kesan sangat lah. Maksudnya tak ada kesan, lagi satu kesan dari kepada pandangan negatif penduduk kepada MC. Sebab kita cuba untuk beri pendekatan yang lebih mesra. Maksudnya mesra tu yang boleh mengeratkan MC dengan penduduk. Jadi antara salah satu langkahnya kita buat penambahbaikan, enhancement ataupun kerja-kerja repair at minimum cost. And then kita blast memo notice kepada resident, dan dalam memo tu kita mention sekali lah terima kasih di atas sumbangan, bukan sumbangan lah, di atas pembayaran yuran selenggara. So maknanya kita bagi satu ayat yang boleh develop, ataupun kita panggil boleh bagi dorang semangat rasa untuk terus bayar. Maknanya tanpa skip. Sebab bila dorang bayar, kita bagi in return, kita buat enhancement, kita buat repair. So dorang akan nampak benda tu, oh duit aku pergi mana, aku punya yuran maintenance fee tu pihak pengurusan dan pihak MC guna untuk apa. So benda tu akan educate dorang untuk lebih fokus membayar yuran bulanan. Chill, bye bye.